Start hari ni, 15 Julai 2026, student IPT dah boleh tebus voucher buku Madani RM100 seorang tau. Jom kami tunjukkan cara claim. First kali, anda kena pergi ke portal MySiswaPlace di mysiswaplace.my. Daftar dulu akaun anda, tekan register. Masukkan email dan nombor telefon anda, tekan submit. Tekan send code untuk dapatkan kod pengesahan pendaftaran akaun. Masukkan kod yang anda dapat dalam email dan tekan verify code. Isi nama penuh, nombor kad pengenalan dan nombor matrik, tekan next. Pilih jenis institusi, pilih nama institusi anda dan tekan submit. Settle tebus voucher buku RM100. Anda dah boleh browse buku yang anda nak beli dekat sini. Jangan lupa gunakan kod voucher masa check out, okey? Take note yang lepas dah redeem voucher, anda hanya ada 12 hari je untuk guna sebelum expired. Jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan IPTA lain juga. Kalau tak nak terlepas bantuan yang anda layak, cek dekat semak.eastcentral.my sekarang.